Hai, Assalamualaikum. Saya Raihana dan ini suami saya Fahmi. Anak kami Juni Madihah berumur 3 tahun. Nama saya Nasiruddin, ayah kepada Adam Chris. Anak saya sekarang ni dah berumur 2 tahun 8 bulan. Saya Akila, ibu kepada Armel Alisa yang berusia 4 tahun. Saya Sharifah Fatiah, mama kepada Aryan Farish berumur 6 tahun. Nama saya Nur Fazli. Saya ada mempunyai seorang anak yang berusia 6 tahun. Nuha binti Azmi, umur 2 tahun 11 bulan. Pada mulanya memang kami survey banyak taska. Bila kami compare kebanyakan taska tu adalah dari segi metod pembelajaran, tempat belajar dan juga komitmen bulanan lah. Dan bila kami survey, Naluri Kreatif adalah satu-satunya taska yang mempunyai laman yang besar. Pada mula memang kami fikir kami memang nak taska yang mempunyai laman. Kami nak dia bebas bermain di luar, tidak terperap lah di dalam kelas sahaja. Faktornya adalah disebabkan oleh persekitaran dan cadangan rakan-rakan dan jiran kami lah. Sebab ada jiran kami yang hantar anak dia ke Naluri Kreatif. Apabila kami pergi sana, bila anak mula melangkah masuk, dia tengok suasana tu, dia tengok tempat baru, banyak permainan, banyak kawan-kawan, dia jadi excited, dia jadi happy. Lagi satu sebabkan tempat yang strategik, tempat dekat dengan rumah kami, dan sekolah tu kawasan dia tak begitu sibuk. Sebab di dalam kawasan perumahan kan, faktor keselamatan tu salah satu faktor utama kami lah. Faktor utama kami menghantar anak bersekolah di Naluri Kreatif adalah daripada feedback kawan-kawan dan juga saudara yang pernah menghantar anak mereka ke Naluri Kreatif. Kerana saya sebenarnya suka dengan Naluri Kreatif, apa yang mereka gunakan. Contohnya macam setiap bulan akan ada tema. Mereka akan kongsikan tema tu kepada parent dan apa aktiviti yang kita boleh buat di rumah dengan anak-anak seiring dengan tema tu. Jadi dia secara tak langsung create bonding dan buatkan tak adalah kita clueless sangat dengan apa yang diorang belajar kat sekolah. Kenapa saya memilih Naluri Kreatif adalah pertama sekali adalah lokasi yang berdekatan dengan rumah. Ia mempunyai halaman yang luas. Itu sangat penting so that anak-anak ni boleh belajar di luar juga, bukan setakat di dalam premis lah, di dalam rumah saja. Dan antara sebab utama adalah konsep dan pendekatan pembelajaran yang mereka gunakan. Saya rasa ia adalah sangat sistematik. Pembelajarannya berkonsepkan projek ataupun tema. Sepanjang tahun mereka akan ada beberapa tema dan projek yang perlu diselesaikan. Jadi setiap mata pelajaran tu akan diajar berdasarkan projek ataupun tema pada masa itu. Satu lagi, saya lihat mereka mempunyai perkakas yang cukup lah, peralatan yang cukup. Contohnya sebab mereka ada halaman yang luas, mereka selalu melakukan aktiviti hands-on seperti baking, berkebun. Ini menarik minat anak-anak lah, mereka pun rasa teruja untuk ke sekolah. Saya pilih Naluri untuk Nuha ni sebab saya suka dia punya home-like environment tu dekat play school tu. Dan dia banyak outdoor activities, sangat sesuai dengan fitrah anak-anak lah bagi saya. Saya tengok ada group yang kecil lah, ada focus group, small numbers of children in one group. Teacher dapat lebih fokus pada dia dan lebih banyak berinteraksi, maksudnya meaningful interactions dengan dia dan kawan-kawan dia dalam smaller groups lah. Pengalaman paling seronok buat anak dan ibu bapa masa ni ada open day ataupun carnival. Ibu bapa dijemput bersama dengan anak-anak pergi ke sekolah, buat aktiviti kat sekolah, tengoklah hasil kerja mereka, projek-projek yang mereka buat. Contohnya hari tu ada tema space, Naluri Fit Challenge. Ibu bapa pun kena involve sekali dengan anak-anak. So dari situ kita boleh nampak macam mana anak tu handle situasi, sama-sama berinteraksi lah dengan teacher, dengan anak-anak, dengan ibu bapa. Saya rasa sebab dia dapat jumpa kawan-kawan, so dia lagi happy. Sebab dia lahir masa PKP, so kawan tak ada. Kawan tu cuma kami lah dan nenek lah, nenek sebab nenek dengan atuk dia pun ada kat rumah. Lagi satu pengalaman seronok ni, kita suka bila tengok dia happy. Dia balik sekolah, dia banyak bercerita lah, dia makan apa, teacher mandikan, jumpa kawan, dia hafal nama kawan. Dulu dia tak suka sangat makan, dia susah nak makan. Tapi bila kat sekolah ni, dia beli dengan kawan-kawan ni, dia senang sekali nak makan. Dan dia suka cerita lah dia makan apa kat sekolah. Tapi sebab dia punya jawapan tu kami seronok lah dengar kan. Kalau tak susah nak makan.
Aryan ada cerita 2 pengalaman paling best lah yang dia experience dengan naluri. Yang pertama, masa bulan kemerdekaan, dia terpilih jadi melakukan watak Tunku Abdul Rahman. Memang dia excited sangat lah masa tu, beria practice skrip pengisytiharaan kemerdekaan, Lawang Merdeka. And another one was the Space Month. Aryan memang crazy into planets and space. He had the most fun, especially during the Children Carnival at the end of the Space Month tu. Pengalaman yang menyeronokkan bagi saya dan anak-anak saya adalah seperti aktiviti role play, jualan pasar pagi, ada bercucuk tanam, field trip seperti ke pusat sains, airport, ke museum pengangkutan. Ikutlah. Pengalaman paling best ialah masa fit challenge with parent. Waktu tu saya tengok Nuha, dia nampak sangat bersemangat, very excited, dan waktu tu parents datang sama-sama buat aktiviti dengan anak-anak lah. Jadi memang seronok lah waktu tu kita tengok dia dah bersedia kan. Dia dah ready for the challenge. Dia lebih confident, dan yang penting dia happy lah waktu tu. Lagi satu saya rasa masa Children's Carnival, waktu tu suami saya yang hadir. So dia tengok tematik punya task lah, macam spaceship. So apa yang dia dah buat tu, dia bersemangat dan dia excited nak tunjuk apa yang dia dah berjaya buat dengan bantuan teacher lah dekat sekolah. She was very excited, she was very happy. Kita boleh rasa lah her excitement and seronok dekat sekolah sebab banyak aktiviti. Antara pencapaian positif yang dapat kami lihat pada Juni adalah dari segi kemahiran bersosial. Dia kurang sikit dalam bersosial lah dengan kanak-kanak yang sebaya dengan dia, sebabkan dia tak ada adik-beradik yang lain. Selepas sampai setahun dia berada di naluri, nampak dia lebih yakin bila dia bersosial dengan rakan-rakan dia. Dari segi kemahiran menggunakan tangan, dia lebih selesa menggunakan gunting, menggunakan pensel. Kami lihat kami ni lebih berdikari lah, dan dia banyak sebut perkataan baru. Dia adalah something yang tak pernah sebut dekat sekolah, balik-balik dia sebut kan. So kita perasan benda tu. Kami perasan ni dia susun kasut sendiri kan. Dia tiba tak pernah susun kasut kan. Dia lebih teratur lah dia punya aktiviti harian tu. Perubahan positif yang saya nampak dekat anak saya lepas masuk naluri kreatif, dia banyak macam more into menulis, mewarna, melukis. ABC pun dia dah kenal. Dulu dia ada a bit kekeliruan dengan ABC 1, 2, 3. Tak berapa lancar lah. Sebab itulah kami macam a bit worried actually. As long as dia ada improvement yang positif, kami dah cukup. Perubahan positif yang saya nampak pada Aryan sebenarnya banyak sangat sepanjang dia dengan naluri, tapi paling obvious adalah saya perasan dia lebih berani sekarang ni. Dia lebih berani untuk mencuba, berani untuk volunteer. Dia dah tak ada malu-malu lagi dah. Selain daripada itu, dia banyak develop life skills dengan naluri. Things that I don't get the chance to actually teach him. So for that I am very grateful. Pencapaian positif yang saya lihat pada anak saya adalah dia seronok untuk ke sekolah. Setiap hari dia akan balik dan bercerita lah aktiviti yang dilakukan, buat craft apa. Saya seronok lah tengok anak saya, dan saya tahulah anak saya sebenarnya teruja untuk ke sekolah hari-hari. Dia lebih confident, berkeyakinan untuk membuat kawan baru. Contohnya dia pergi ke satu tempat dan berjumpa dengan kanak-kanak lain. Dia tak rasa kekok untuk menyapa dan memulakan perbualan, dan dia juga confident untuk berbincang tentang satu-satu tajuk tu. Di situ saya boleh nampaklah dia belajar sambil bermainlah di sekolah bersama dengan rakan sebaya dia. Pencapaian positif ni saya nampak Nuha ni lebih banyak berinteraksi. Dia pandai berinteraksi. Dia banyak vocabulary, dia banyak cakap compared to sebelum ni. Sebelum pergi playhouse dia malu-malu, dia segan. Sekarang ni dia banyak bercakap, vocab pun makin banyak. Saya rasa sebab banyak real life punya experience dekat playhouse tu, jadi dia balik rumah dia macam nak sama-sama buat task dekat rumah sama-sama. Macam kita orang suka gardening, dia pun suka nak siram pokok, nak pegang tanah, nak masukkan dalam pasu, nak jaga pokok. Jadi dia Konsep pembelajaran di naluri kreatif ia berasaskan nature dan project based learning. Setiap beberapa minggu mereka ada tema tertentu. Ibu bapa pun diberitahu mengenai tema tu supaya bila anak-anak tu belajar kat sekolah, dekat rumah tu ibu bapa boleh tambah lagi knowledge anak-anak mengenai sesuatu tema tu lah. Jadi project based learning dan nature ni memang konsep yang kami suka dan sangat sesuai lah, terutama untuk anak-anak yang membesar dalam tempoh PKP yang tak terdedah sangat pada dunia luar. Konsep naluri kreatif ni sangat efektif, lebih kepada persediaan untuk anak kami pergi ke langkah seterusnya lah, ke next step, ke preschool, ke tadika, ke sekolah dia di kemudian hari lah.
Pada pendapat saya lah, konsep yang dilakukan oleh Naluri Kreatif ni sangat membantu anak saya sebab dia ada tema. Contohnya planet, kenderaan. Saya perasan yang dia lagi faham tentang sesuatu itu bila ada tema ni, sebab dia ada bila diberi tema, dia ada dalam bukan dalam satu hari je dia belajar. Contohnya pasal planet. Planet dia tak pernah selama ni dia tahu ada bulan dengan bintang, dia ada moon dengan star. So sekarang ni dia tahu ada angkasawan, boleh naik roket, boleh ada planet lain like macam Mars, Venus. So dia tahu benda tu, bila saya tunjuk dia tahu. Pendapat saya tentang project and play based learning yang Naluri gunakan is very effective. Dia buat kids tak rasa bosan untuk belajar sebab guna aktiviti kan. Jadi instead of just baca je dari buku, Aryan bukan je dia jadi lebih cepat dan senang untuk faham, dia lebih ingat apa yang dia belajar, tapi dia juga jadi seorang yang lebih kreatif and more imaginative. Another positive thing about project and play ni helps to develop social skills on top of also learning about teamwork and cooperation. Saya rasa konsep project and play ni sebenarnya sesuai sebab dia fleksibel untuk kanak-kanak yang sukar untuk bergaul, kurang bercakap, kira macam Aryan lah sebelum ni. Dengan project and play ni saya rasa dia boleh develop that skill lah. Pada pendapat saya, konsep yang digunakan oleh Naluri Kreatif ni sangat bijak dan bagus. Dia sistematik dan saya rasa konsep ni dapat mencungkil minat budak-budak untuk belajar secara tak langsung. Saya berasa ibu bapa yang inginkan suasana pembelajaran yang menyeluruh lah, yang lain daripada tadika-tadika yang hanya fokus kepada akademik saja, tapi ini pembelajaran yang menyeluruh lah. Anak-anak belajar secara tak langsung melalui aktiviti seharian, eksperimen sains, jadi aktiviti berkebun, seni dan kraft dan sebagainya. Pada pendapat saya, pada ibu bapa yang baru bermula mencari taska untuk anak-anak mereka, kita sebagai ibu bapa yang baru pertama kali menghantar anak ke Naluri ni, mestilah kita rasa sedikit anxious. Adakah anak kita dapat menyesuaikan diri di taska tu? Saya rasa taska yang sangat selesa, guru-guru yang profesional, setiap hari mereka akan update perkembangan anak tuan dan puan, dan semestinya saya akan berkongsi Naluri Kreatif kepada rakan-rakan, office mate, jiran-jiran dan semualah yang menonton video ni, insyaAllah. Kami akan showkan kepada anak buah kami, keluarga kami dan kepada rakan-rakan kami lah, terutamanya yang berada di Bangi. Kami lebih suka hantar sekolah anak-anak yang dekat, so senang nak hantar, nak ambil, dan kalau ada apa-apa pun kami senang nak bergegas ke sana lah. So I would recommend Naluri. Okay, sebenarnya memang dah selalu pun recommend, banyak dah recommend to family and friends. Sampaikan ada yang tanya, parents umur nak anak 9-10 tahun pun ada yang tanya boleh ke nak daftar during the school holiday activities tu, sebab diorang tengok Aryan banyak masak-masak lah, macam best sangat. Saya amat berpuas hati dengan pihak pengurusan Naluri Kreatif dan saya ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih, terutamanya khususnya kepada tenaga pengajar Naluri Kreatif Cawangan Selayang. Kami nak ucapkan terima kasih banyak dan kami harap Naluri Kreatif ni akan lebih berjaya. Terima kasih dan Assalamualaikum.